Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Hari yang ke-6 Ramadan. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Hari yang ke-6 kita umat Islam menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah. Buat setakat ni alhamdulillah lah. Tak ada apa kesihatan pun rasa alhamdulillah. Walaupun ada kekangan kesihatan, tapi kita tetap juga lah tunaikan tanggungjawab kita selagi mampu kita lah. So hari ni hari Jumaat, kita dah balik lah. Kedai pun dah tutup tadi. Alhamdulillah rezeki hari ni apa yang dapat kita dapat, itu lagi kita punya kan. So macam mana Ramadan tahun ni? Macam mana persediaan? Rasa semua okey lah ya. Semua okey. Semua sihat, harap semua sihat. Dimudahkan rezeki, dimurahkan rezeki, dilapangkan apa juga aktiviti yang kita lakukan sepanjang Ramadan sampai sepanjang tahun lah. Mudah-mudahan kita kekal sihat. Keluarga kita pun gitu juga, dipanjangkan umur, dilanjutkan usia. Kita tak tahu kan, kita ni sampai bila kan. Kita pun tak tahu kita mati bila. So janganlah kita meninggalkan yang 5. Solat 5 waktu jangan lupa. Banyakkan perkara sunat. Banyak Ramadan banyak benda-benda sunat kita boleh buat kan. Kita buat lah. Saya tak pandai pun, sikit-sikit tu boleh lah. So aktiviti saya macam biasa. Paksa kena tunggu adik sekejap lagi dia sampai. Sebabkan transport saya tak ada. So ginilah, paksa tunggu dia. Dia pun balik kerja. Apa pun saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan lah kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia dan semua subscriber saya yang dah subscribe saya, yang selalu follow, tengok saya punya video, konten-konten saya. Terima kasih banyak. Saya ingat itu saja untuk mengisi kelapangan ni sementara menunggu adik sampai. Dan hari pun hari Jumaat kan. Sekejap lagi kita tunggu pergi masjid lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.